Bang, All Gadget sini ada suruh iPhone ke? Mestilah ada. Deposit RM1,400 je dah boleh dapatkan iPhone 17. Tapi saya ada masalah secret. Tempat yang saya apply semua kena reject. Masalah secret, sitos ataupun blacklist boleh je mohon. Tertakluk pada syarat. Blacklist pun boleh apply Mantap. Tapi saya ada satu lagi masalah. Masalah apa? Hutang satu Malaysia ke? Bukan. Saya kerja tapi tak ada slip gaji. Masih boleh apply ke? Oh, tak ada slip gaji. Ingat masalah apa? Tak ada slip gaji pun boleh mohon. Penjamin kena ada ke? Penjamin tiada. Proses lama tak? Proses hari ni bayar deposit, besok dah boleh dapatkan iPhone 17. Wow, kalau macam tu saya nak apply. Nah, RM1,400. Saya nak iPhone 17. Macam ni lah saya suka. Tadi ada masalah secret, sitos, blacklist dan tak ada slip gaji. Tapi ada lagi satu masalah. Masalah apa? Masalahnya awak nak warna apa? Cepat settlekan iPhone saya. Baiklah, saya akan uruskan. Tapi kawan saya pun nak apply tapi dia takut scammer. Kalau macam tu, suruh dia datang ke All Gadget. Jumpa saya. Jangan sesekali transfer ke akaun peribadi. Betul tu? Cepat sikit sebelum iPhone naik harga. Takut nanti deposit pun naik.